Sebenarnya, video dan audio yang korang tengah lihat dan dengar sekarang ni datangnya daripada sebuah webcam sahaja. Dan benda yang aku paling tak boleh belah sekali, dia punya autofocus. Korang tengok ni. Nampak tak? Betapa lajunya dia fokus. Dan sebenarnya, inilah dia webcam yang aku tengah guna sekarang ni. Jom aku review. So, ini adalah Ossport Tiny 2 Lite. Dalam box korang akan dapat user manual dan juga waranti, kabel USB-C dengan adapter USB-A, dan inilah dia webcamnya yang kecil tapi penuh dengan teknologi. Webcam ni datang dengan sensor 1.2 inci besar yang mana walaupun korang pakai lighting yang biasa-biasa, video korang tetap nampak terang. Webcam ni juga support rakaman 4K 30fps yang sememangnya smooth dan sharp. Dan dia punya autofocus memang pantas macam yang aku tunjuk di awal video tadi. Kau tengok ni. Betapa lajunya dia fokus pada objek. Dia juga ada AI auto tracking yang boleh track muka korang dan juga badan korang ke mana saja korang bergerak. Dan korang juga boleh kawal kamera dia ni menggunakan gesture tangan saja, jadi tak perlulah nak tekan banyak sangat button. Plus, dia juga ada HDR dan juga auto light correction, jadi muka korang tak adalah nampak gelap ataupun pucat bila lighting tak cukup. So, hampir keseluruhan video dan juga audio yang korang dengar dalam video ni sebenarnya daripada webcam Tiny 2 Lite ni. So, apa pendapat korang? Okey kan kualiti dia? So, kalau korang berminat untuk dapatkan webcam ni, link aku dah sediakan.